Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Farhani binti Azhari daripada SPP Integrasi Kubang Pasu. Kita akan sambung dengan matematik tingkatan 3 bab 5 iaitu nisbah trigonometri. Okey, kita akan teruskan dengan latihan 5.1.2. Okey, soalannya ialah tentukan nisbah trigonometri bagi sudut alfa dan beta berdasarkan segitiga bersudut tegak berikut. Okey, pelajar lihat kepada segitiga berikut iaitu A, B, C dan kita lihat di sini kita nampak sudut 90 darjah dan alfa di sini, beta di atas sini. Okey, kita lihat alfa beta ini adalah sudut tirus. Okey, soalannya pelajar sudah menghafal pada video sebelum ini iaitu cara mencari sin, cos dan juga tangent iaitu cah tua. Okey. Sekarang kita akan mencari sin alfa. So sin ialah formulanya O per H. Jadi pelajar kena detect dahulu di mana O dan juga di mana H. Jadi alfa kita di sini. Jadi O kita ialah opposite, bertentangan dengan sudut. So O kita ialah di sini. Dan formula untuk sin per dengan H. Jadi kita kena detect di mana kita punya hypotenuse. Jadi hypotenuse kita adalah sisi yang terpanjang. Jadi di sini ialah awak punya hypotenuse. Jadi jawapannya akan menjadi BC over AB. Jadi boleh faham pelajar? Okey, seterusnya kita akan mencari cos alfa. Okey, kita masih lagi menggunakan sudut yang sama iaitu alfa. Okey, formula untuk cos ialah A per dengan H. Jadi A kita di mana? A kita ialah bersebelahan dengan opposite, bertentangan. Jadi ini kita punya A. Jadi awak akan dapat jawapan A per H ialah AC per AB per dengan hypotenuse. Okey, soalan seterusnya kita akan mencari tangent alfa. Masih lagi menggunakan sudut yang sama alfa. Dan kita tahu formula untuk tangent ialah O per A. Jadi pelajar sudah tahu O di sini dan A adalah sisi ini. O per A ialah BC per dengan AC. Okey, dapat pelajar? Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya iaitu sin beta. Beta kita sudut ialah berada di atas ini. Okey, kita tentukan di mana kita punya sisi opposite. Opposite kita adalah di bawah ini. Hypotenuse masih lagi yang sama iaitu sisi yang terpanjang iaitu di sini. Dan A kita ialah bersebelahan dengan O. Okey. Jadi pelajar boleh direct jumpa jawapan. Sin beta kita ialah sin O over H. Jadi AC per dengan AB. So ini kita punya O, ini kita punya H. Okey, soalan seterusnya cos beta, masih lagi sudut yang sama. Cos formulanya ialah A over H. Jadi jawapannya akan menjadi BC over dengan AB. Ini awak punya A, ini awak punya H. Okey, last sekali tangent beta AC over BC. AC over BC iaitu O per A. Tangent O per A. Okey, seterusnya tentukan nisbah trigonometri bagi sudut Y dan B berdasarkan segitiga bersudut tegak berikut. Pelajar sudah menghafal cah tua, jadi kita akan melihat soalannya. Sin Y, Y sudutnya di sini, jadi opposite kita ialah O. Sini A, sini H. Jadi pelajar akan mendapat jawapan AB over AC. Bagi cos Y, BC per AC dan tan Y AB over CB. Dan seterusnya untuk sin B kita punya sudut ialah di sini. Formula yang sama, cah tua dan pelajar boleh mencari jawapan dengan melihat sisinya ialah ini O, H dan A. Jadi jawapannya akan menjadi sin B DE per BE, cos B BD per BE dan tangent B DE per BD. Jadi sekian saja untuk latihan kita yang terakhir ini.
Terima kasih daripada saya, Cikgu Farhani binti Azhari daripada SVP Integrasi Kubang Pasu.